Hai, Assalamualaikum. So, bertemu lagi kita hari ni dalam podcast 360 kita. So, Recharge 360 kan? So, hari ni kita nak share dengan tetamu kita, Puan Syahira. Okay, Puan Syahira ni kita punya patient Dr. Ana juga. Dan ada journey dia untuk TTC ni yang kita akan share hari ni. Dan our main focus today, kita nak share tentang IUI proses. Sebabnya Puan Syahira adalah pesakit yang buat IUI sehingga ke hari inilah. Jadi kita nak kupas topik tentang IUI dan tentang kesuburan dalam kita punya Recharge 360 season kali ni. So kalau nak tahu lebih lanjut, stay tune dan tengok Recharge 360. Okay, so Syahira, boleh tak Syahira ceritakan sikit tentang background secara ringkas sebelum kita nak masuk tentang topik kesuburan kita hari ni? Nama saya Syahira binti Muhammad. Saya sebenarnya berasal daripada Perlis. Jauhnya? Ya, tapi saya menetap dekat Seremban dan berjumpa suami pun dekat Seremban. Oh, so maksudnya pergi ke Seremban ni sebab kerja lah? Ya, sebab kerja dan semua family saya berpindah ke sini. Sini boleh cakap utara lah kan? Boleh cakap utara. Okay. So, kiranya membesar semua kat Perlis? Ya, saya membesar semua kat Perlis. Alright. Perlis kat mana? Perlis dekat Kanga. Memang kat tengah-tengah bandar je lah? Tengah-tengah bandar. Tapi IC saya 07. Oh, okay. So, maksudnya berpindah-pindah juga lah? Ya, berpindah-pindah. Okay, alright. So, kahwin bila? Saya berkahwin pada tahun 2018, bulan 8, dan tahun ni adalah tahun ke-7 saya. Sedikit sebanyak, saya ada 3 beradik. Kakak saya pun mengalami masalah yang sama tapi dia tidak berkahwin. Okay. Maksudnya dia ada PCOS juga? Saya rasa dia ada PCOS sebab dia punya period setahun sekali. Oh, okay. So kalau untuk background belah ayah saya, kita orang ni kebanyakan saya rasa ada masalah kanser. Oh, okay. Okay, sebab Tok Wan saya meninggal sebab kanser usus. Pakcik saya meninggal sebab kanser darah. Makcik saya meninggal sebab kanser pagar rahim. Oh, okay. Memang very strong family history of cancer lah. Sebab kita orang ada darah campuran mamak bercampur Cina. Oh. Okay. Lepas tu, kalau nak kata masalah pada mak saya, tak kot. Mak saya okey je beranak 3 orang. Belah suami dia berapa orang beradik? Suami anak berapa? Dia ada 5 orang beradik, yang sulung perempuan, selebihnya semua lelaki, dia anak nombor 3. Oh, okay. Okay, so boleh tak share dengan kita punya audien kita kan? Okay, sekarang ni dah kahwin dah masuk 7 tahun. Betul. Sebenarnya, bila yang you realise yang okay, badan aku ni sebenarnya ada masalah something yang tak berapa okay? Actually daripada before kahwin. Masalah macam mana tu? Okay. Saya waktu saya duduk kat Perlis, walaupun period irregular, tapi dia datang 2-3 bulan sekali datang. Tapi bila saya pindah Seremban, 7 bulan tak datang langsung. Oh. So saya start pergi dengan KK. So kiranya waktu dah pindah Seremban tu, dia dah macam almost setahun baru sekali dia datang. Betul. Okay. Lepas tu? Saya pergi jumpa Dr. KK, pakar apa semua. Dia cakap, okay, saya bagi awak ubat ni. So, kita tengok awak datang period ke tak. Diorang tak ambil darah dulu waktu tu? Diorang ambil darah FSH, LH. Okay. Untuk cek hormon apa semua, hormon thyroid apa semua. Saya tak ada hormon thyroid apa semua, tapi saya ada kolesterol tinggi sikit. Okay, alright. Okay. So, bila start daripada situ, diorang dah ambil darah, diorang bagi makan ubat. Diorang cakap, okay, nanti kalau datang period, datang jumpa dia balik. Masa ni diagnosis awal dia adalah PCOS ke? Tak, dia tak cakap apa-apa lagi? Tak cakap. Okay, alright. Saya rasa saya tahu saya PCOS adalah bila saya jumpa Dr. Syamira. Dekat klinik Dr. Ana? Ya, betul. Okay, alright. Pada tahun 2022, tu saya tahu saya ada PCOS. Okay. So, lepas ambil ubat yang first tu, period teratur tak? Tak, sama juga. Lepas tu dia cakap, okay, kita biar dulu awak ni, tengok awak datang period ke tak bulan ni. Kalau ni tak, yang masa kat klinik kesihatan? Ya, kat klinik kesihatan. Dia kata kalau tak datang juga, saya hantar awak pergi pakar. Okay, dia challenge lah. Dia challenge, ya. Tapi tiba-tiba period saya datang sendiri. Okay. Bila datang sendiri, saya pun jumpa dia balik untuk appointment saya. Dia cakap, okay, tak payah hantar pakar lah sebab awak dah datang period. So, dia nak tengok dululah, maksudnya dia nak monitor dululah. Tapi bila next appointment saya pula, dia ambil lagi darah hormon apa semua tu. Tapi doktor lain saya jumpa, doktor tu marah saya. Dia kata, apa, kenapa awak tak dihantar ke pakar? Sedangkan period ke tak period, awak kena pergi. Oh, faham. So start dari situ saya dah confused. Saya dah confused. Saya dah macam, aku dah malas nak pergi. Tapi masa tu, fokus ni waktu tu adalah nak betulkan period dulu. Ya, betul. Bukan fokus nak get baby lagi kan? Belum sebab tak kahwin lagi. So macam ni cerita ni sebelum kahwin ya? Ya, daripada sebelum kahwin sebenarnya saya dah pergi check. Faham.
berapa lama yang selepas kejadian itu baru datang jumpa dengan Dr. Syamira dekat Tenduk Tanah? Saya rasa daripada 2015 saya dah tak datang period apa semua. Saya masih pergi KK sampailah saya stop pada 2016. Saya dah tak pergi KK. So 2017 saya dah start bertunang. Saya dah tak pergi KK juga. 2018 so, kiranya daripada 2016 ke 2022 lah. Ya, lebih betul. kurang 6 years jugalah. Okey, faham. So masa kahwin 2018 kan. So daripada 2018 sampailah ke 2022 ni, lebih kurang dalam 4 tahun tu. Betul. Itu memang kiranya plan nak cuba sendiri dulu. Ya, betul. Tapi masa tu memang masih ada period yang tak normal jugalah. Ya, betul. Okey, faham. Dan masa dalam 4 tahun sebelum dapatkan rawatan yang further apa semua ni tu, apa je rawatan lain yang you dah cuba dalam masa 4 tahun tu? Mengurut. Okey. Macam biasa orang cakap mengurut. Name it lah nama ubat hormon, ubat apa je orang cakap, makan ni. Ni confirm dapat. Saya beli. Lepas tu lagi apa, saya pergi umrah pada 2022. Makcik saya, dia dah dapat cucu 2-3 orang. So, dia beli dekat saya serbuk zuriat. Faham? Saya minum. Sama je. Last kali suami saya cakap satu benda je. Macam ni lah Syahirah. Selagi Allah tak bagi dekat hang, hang jangan harap hang dapat. Hang makanlah apa banyak pun. Suami pun orang utara ke? Suami saya orang Perak. Tapi disebabkan dia duduk dengan saya, dia pun dah cakap utara dah. Dia Perak kat mana? Dia Perak kat Manjung. Oh, situ dah bunyi Perak lain. Tapi dia dilahirkan kat KL. Okey, faham. So, sekiranya sekarang ni, masa suami cakap macam tu, Syahirah punya perasaan macam mana? Maksudnya, adakah Syahirah terima benda tu macam, okay, that's it, suami aku dah cakap macam ni? Itu dia cakap tu waktu tahun pertama, saya menangis. Saya menangis. Sampai dah tahun kedua, tahun kedua dia cakap lagi, nak menangis buat apa? Sebab ni bukan kerja kita. Tapi maksudnya, okay macam ni, maksud saya, the moment husband cakap macam tu, yelah sebab kita ni perempuan kan penuh dengan emosi kan. Adakah Syahirah pandang benda tu macam, sebenarnya suami aku ni supportive ke tak supportive? Faham tak maksud saya? So, penerimaan you masa mula-mula suami cakap macam tu, Syahirah rasa? Saya tersentak. Okey. Saya sentak, saya macam, ni tak nak anak ke dengan aku? Okay, faham. Tapi, bila lama-lama tu, saya tengah on Facebook, tengah scroll-scroll, saya tak kenal orang ni, tapi dia memang selalu hantar link ceramah. Saya terkena dengan satu ceramah Habib Ali Zainal ni, pasal zuriat. Dia cakap, apa yang dia share? Dia cakap kat sini, jangan ingat bila kita kahwin ada zuriat, halas, cukup semua tu. Tak, kadang-kadang anak ni boleh mendatangkan kat kita kemudaratan. So dia cakap lagi satu, zuriat ni adalah hibah, bukan hak. Saya cakap, lah betul lah, bukan hak saya. Betul? Setuju? So bila saya dapat benda tu, starting pada tu, tahun ketiga orang cakap something kat saya, tahun keempat cakap something, saya dah tak heran. Maksudnya masa tu dah fasa penerimaan. Ya, betul. Dah faham dah. Dah faham. Cuma still lah kena usahakan. Ya, betul. Alright. So, kan tadi cakap suami kata macam tu tahun pertama. Lepas tu tahun kedua. Lepas tu next siapa yang... macam mana pujuk dia lah? Pujuk dia ataupun dia memang sangat supportive untuk saya. Saya ajak dia kata, abang jomlah saya nak buat fertility punya ni. Dia cakap, okey lah pergilah check dulu. Sampai ada turn abang, bagi tahu. Abang pergi buat. Oh, okey lah. Maksudnya dia tak ada, dia tak ada kata, okey, check dulu tapi dia kata dia tak nak buat dulu. Tak ada. Dia semua dia okey. Alright, faham. So, masa pergi mula-mula tu, kan tadi kata suami bagi, suami pergi apa semua kan. So, first time bila datang jumpa Dr. Syamira kan, dia dah explain apa semua bla 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 tu. Dia dah explain step apa semua apa nak kena buat semua tu kan. First time bila dengar tu rasa macam mana? Saya macam, PCOS? Apa PCOS ni? Lepas tu Dr. Syamira terang, okey PCOS ni, dia bukanlah tak boleh mengandung. Dia boleh mengandung. Tapi awak ni special sikit. Telur awak ni banyak. Cuma tak matang. Saya macam, tak matang tu macam mana? Dia kan, lepas tu dia cakap, bila tak matang ni, awak perasan tak perubahan kat diri awak? Lepas cakap, betul lah daripada berat saya 58, terus naik ke 90 sebab saya dah tak tahan period tu. Okey. Lama ke dia naik banyak tu? Lah, tak sekejap je. Selama setahun saya dah naik. Gila-gila dah. Faham. Lepas tu nak cakap kalau saya craving manis sangat, tak. Saya tak craving manis tapi minum air manis je lah kebanyakan saya minum. Okey. Lepas tu saya, walaupun dalam journey ni saya still lah pergi brisk walk. Husband saya paksa. Bagus.
Dia tahu? Dia paksa sebab dia orang gym. Oh, okey, faham. Tapi Dia ajaklah pergi gym sekali? Dia ajak pergi gym. Tapi saya kata apa? Alah bang, jiwa saya bukan dekat gym lah bang. Sebab saya memang waktu sekolah menengah dulu, memang saya jogging je banyak. Jadi saya tak tahu pasal gym ni. Jadi saya macam tak best, tak suka. Tapi suami ada ajak Suami lah? ajak. Okey. So maksudnya suami fit lah, dia sihat? Dia sihat. Oh, okey. Dia sihat tapi sekarang dia dah 7 tahun kan, dia pun dah ke depan dah sikit. Okey. Faham. Tapi dia masih gym lagi? Dia masih gym lagi dan dia pun start beli swap balik. Oh. So bila dah jumpa Dr. Syamira ni, bila Dr. Syamira terang je, saya macam faham. Lepas tu dia tanya, concern awak untuk apa? So saya cakap, saya concern untuk period lah sebenarnya. Dia cakap, Kayaknya masa datang dekat klinik Dr. Hana ni, time tu belum tengah tak ada period lah ni? memang tengah tak ada period, tapi hormon saya cantik. FSH saya elok, LH saya elok. Lepas tu doktor, bila macam kita bukan yang daripada medical, kita faham tak period tak boleh pregnant. Faham? Okey. Betul, saya setuju. Okey. Tapi sebenarnya daripada medical, Dr. Syamira terang sebenarnya boleh je kalau hormon awak cantik. So kita akan terus bagi ubat untuk trigger awak punya telur. Lepas tu saya pun macam, oh boleh ke? Kayaknya masa tu sebelum tu, tak tahu pun ada ubat untuk matangkan telur. Ya betul, tak tahu. Oh, alright. Lepas tu Dr. Syamira cakap apa? Tak apalah, sekarang ni kita concern period awak dulu. So dia start lah bagi dengan saya makan Provera 3 bulan. Tapi sama juga waktu Provera pun, bulan pertama saya datang period, bulan kedua dia high wire balik. Dia datang 2 hari, lepas tu terus tak datang. Okey. Tapi Dr. Syamira cakap kat saya, sama je, awak tunggu lepas 7 hari baru awak start balik. Lepas tu bila pergi check balik, okey, Dr. Syamira kata, sekarang ni awak nak buat apa? Saya nak rest dululah. So start. Ada sekejap lah rest. Saya rest 2023 saya rest, 2024 saya start balik semua. Boleh tak saya nak tahu kenapa decide untuk rest sekejap masa 2023 tu? Penat ke ataupun rasa macam betul ke aku ni ada peluang ke macam mana? Sebab cakap apa? Rehatlah dulu. Teruk sangat dah ni. Lepas asyik makan ubat ni, abang tak nak terlalu fokus kat ubat. Cuba fokus kat diri sendiri sama. Lepas tu saya pun macam, okey lah. So saya busykan diri saya dengan pergi diving. Oh, boleh lesson diving? Saya lesson diving. Diving kat mana best ni? Saya selalu diving dekat Terengganu. Penting? Tak, saya diving dekat Redang. Oh, Redang. Okay. Lepas tu paling best adalah saya pergi diving dekat Bali. Walaupun saya nak jumpa manta, tapi manta tak ada time tu. Lepas tu sampai sekarang saya masih busykan diri saya dengan diving. Tapi dalam masa sama saya still follow up dengan treatment tu. Bila pergi buat aktiviti yang sekejap lain ni, okay, satu of course lah you akan nampak ada improvement of mood. Sebab you tak terlalu fikir sangat macam your husband cakap kan. Turun tak berat badan? Dia turun 2 kilo, dia stuck balik dekat situ. Dia naik balik, dia stuck kat situ. So berat badan saya dengan suami saya sekarang stuck tengah-tengah. Okay. Tak naik, tak turun. Tapi tak adalah further naik tu tak adalah. Tak ada. Tapi still buat kan brisk walk semua tu ada kan? Masih brief. Alright, okay. So 2024 ni bila dah ready balik tu, bagi tahu balik dengan suami kata nak buat balik. Saya buat balik. Lepas tu Dr. Syamira cakap apa? Okey, kita kena start pada A to Z balik lah. Yelah sebab dah lama kan? Saya makan balik ubat Provera untuk 3 bulan. Lepas tu bila doktor dah check, okey, hormon saya dah cantik. Okey, so sekarang further dekat suami pula. Suami macam okey, kena buat sperm test. So dia pun macam okey balik, dia pergi buat balik sperm test. Sampailah Dr. Syamira cakap, okey, semua dah okey. So apa awak nak buat plan lepas ni? Dia kata sebab kalau nak buat IUI kat sini, kita orang tak buat IUI. Betul, setakat ni kita belum buat IUI lagi dalam Dr. Hana. Lepas tu, Dr. Syamira cakap, awak concern nak pergi mana? Saya macam, saya paling nampak, saya rasa okey lah dengan bajet tu, saya kata Metro IVF. Lepas tu Dr. Hana tulis Metro IVF dengan Seremban 2, KK Seremban 2, apa semua. Tapi malam tu saya saja scroll thread, saya nampak seorang doktor ni, dia cakap, siapa nak buat IUI secara percuma? Saya terus contact doktor tu. Faham. So doktor tu, saya pergi jumpa doktor tu dekat Kajang. Then doktor tu daftar saya kat LPPKN. KL, lepas tu dia cakap, nanti awak kena call number ni. Tapi dia kata, saya minta maaf awal lah. Untuk masuk line ni memang ambil masa. Faham. So dalam masa 2 minggu juga saya call sampai saya dapat
Saya baru lepas habis diving, saya try saja call. Terus saya terus dapat. Rezeki lah. Ya. Rezeki. So saya dapat, saya terus macam, saya nak buat appointment untuk IUI dengan doktor sekian-sekian. Lepas tu dia kata apa, boleh, awak dah ada darah, SSG apa semua. Saya cakap, semua complete. AMH saya semua complete, STD semua complete. Maksudnya AMH pun dah buat dekat Ya, AMH saya buat kat Kajang. STD okay. pun, STD saya buat kat Kajang. Faham. Tapi yang lain-lain tu semua dah siap masa buat kat Ya, betul. Kan? Okay, alright. So saya dah dapat semua tu, dia kata okay, kita terus proceed 27 hari bulan 7 ni awak datang jumpa. Okay, sebelum pergi buat IUI tu, of course Dr. Shamira dah explain tentang IUI kan? Betul. So masa tu, adakah waktu tu adalah pertama kali awak dengar tentang IUI ataupun sebelum ni awak memang dah tahu sebelum ni saya dah pernah dengar banyak. So masa tu apa yang awak faham tentang IUI? Saya mula-mula ingat IUI ni adalah yang dia macam IVF. Saya ingat dia cucuk ubat tu sampai ke dalam. Okay, alright. Saya pun macam, alamak sakit ke? Kiranya masa tu tak betul-betul fully faham betul. IUI tu proses dia macam mana kan. So masa tu kiranya adalah macam, kita kata tekan lah, teka-teka kan. So tapi bila doktor dah mula explain dah nampak kan. Ya, betul. Macam tak seteruk yang dijangkakan ya, lah. Betul. Okay. So boleh tak cerita, share dengan kita punya, dengan audiens lah, macam mana, berapa lama proses nak buat IUI tu? Dan kalau boleh Syahira share sikit lah step-step IUI, sebab saya percaya cakap saya, ada dalam kalangan audiens ni yang diorang tak pernah buat dan diorang tak tahu pun nak buat benda tu macam mana. Dan diorang tak pernah dengar pun, mungkin ada yang tak pernah dengar pun. Macam tu. Faham. Okay, kalau step-step dia adalah first, kita kena adalah semua result tu, ataupun kalau tak ada, tak apa. Boleh terus je pergi dekat mana-mana klinik yang buat package IUI ni. So, benda pertama adalah dia paling penting, dia memerlukan tip fallopian, salah satu tu tak tersumbat. Mesti tak tersumbat, okay, faham? Okay. Lepas tu, satu lagi, suami punya sperm kena cantik. Betul. Lepas tu, kalau PCOS tu tak ada masalah, boleh je buat IUI sebab dia akan bagi ubat sama ada Clomid ataupun letrozole. Betul. Untuk trigger telur tu bagi besar. Lepas tu kalau besar dia takat 16, 17, dia orang tak nak. Dia orang nak lebih more pada 21. Betul. Nak besar lah. Ya, dia akan nak more pada 21. Bila 21 tu dia akan, sebelum nak sampai 21 tu dia akan bagi injection. Ada certain orang dapat 1 cucuk je, ada certain orang dapat 2 cucuk je. Macam saya dapat 3 jarum. 3 jarum hari yang sama. Kalau saya makan Clomid ataupun letrozole pukul 10 malam, saya kena cucuk tu pun tepat pukul 10 malam. Kan makan Clomid tadi kan? Bila makan Clomid tu, tahu kan yang Clomid tu dia kena makan on time? Ya, betul. So memang makan on time kan? Berapa hari? Doktor cakap, okay, first period awak adalah 1 hari bulan. Doktor memang tepat. Dia tepat kira period saya. Saya memang datang period pada 1 hari bulan 8. 2 hari bulan 8 tu dia cakap, awak kena juga makan Clomid ni. Ikutlah awak nak makan pukul 9 boleh, pukul 10 boleh, tapi make sure every day, 5 hari tu hari sama. Betul. Masa yang awak sama kan? Masa yang sama. Jadi saya pun makanlah masa sama, tapi memang saya start rasa macam bawah perut saya tak best. Saya rasa macam, alamak ni kenapa ni? Bila makan ubat tu? Ya, bila makan ubat tu. So, saya pergi jumpa doktor cakap, oh itu perkara biasa sebab telur awak tengah besar. Betul, kesan je lah. Ya, so dia kata awak tengah ovulation. So, tapi saya nak buat TVS kat awak untuk check berapa saiz awak. Kalau tak cukup, saya akan bagi Hucom. Adalah ubat injection. Saya pun macam, sakit tak doktor? Sebab nak cucuk kat perut kan. Saya dapat tahu tu, dia kata apa? Oh, tak sakit pun. Jarum ni nipis je. Lepas tu, dia kata kalau awak tak berani buat, awak boleh je pergi klinik mana-mana. Kalau tak, husband. So, hari pertama tu, husband saya ketar-ketar juga tangan nak buka ubat tu untuk cucuk kat saya. Tapi hari kedua, hari ketiga, dia dah expert. Bila mula-mula kan takut lah. Ya, betul. Okey, saya ulas sikit lah supaya audien tahu. Tadi kan Syahira share tentang kena buat semua-semua. Maksud semua-semua tu sebenarnya sebelum kita nak masuk kepada fertility ni, kita nak buat rawatan fertility tu, kita ada beberapa step yang kita kena buat lah. Ujian darah, sebab kita nak tahu hormon, ada masalah macam mana, ujian ultrasound. And then suami kena buat ujian air mani.
Selepas tu kita buat ujian HSG ataupun hypoxia tu untuk tengok tube. Jadi semua benda ni kena lengkap. Baru kita boleh decide nak buat yang mana satu. Which method. Dia ada banyak method lah. Bukan satu method sahaja. Bukan IUI sahaja ataupun IVF sahaja. Ada banyak lagi method. Jadi bila kita buat, kita masuk, kita kata entry point ni, kita tahu apa benda yang kita nak buat. Kita dah tahu keputusan semua. Barulah kita boleh proceed benda-benda yang lain tu lah. So untuk bila kita bercakap tentang IUI tadi, bila seseorang doktor tu tengok okey hormon dah cantik kan, macam Dr. Syamira tanya dekat Syahira, okay, nak buat apa lepas ni, sebab kita tak boleh nak paksa tau orang tu setuju, pesakit tu setuju dengan cara yang kita nak. As a doctor, kita boleh tolong assist, explain dekat dia, kita bagi option so that pesakit tu boleh choose. Betul. So bila nak buat IUI tadi, ada ubat yang kita para doktor akan bagi kepada pesakit, antaranya Clomid ataupun letrozole seperti yang disebut oleh Syahira tadi. Tujuan ubat tu diberilah untuk matangkan telur tadi. Dan tadi Syahira juga ada sebut yang PCOS boleh mengandung. Betul. Cumanya kena rawat dulu PCOS tu. Bukan kata hari ni diagnose ada PCOS, esok aku boleh terus mengandung. Faham kan? Sebab kita nak fahamkan audiens kita ni. So sebenarnya kalau ada PCOS, bukan tak ada peluang untuk mengandung. Ada banyak cara sekarang ni dengan kemajuan teknologi yang ada di negara kita ni. Ada banyak benda yang kita boleh buat dan kita pun ada pakar-pakar, doktor pakar banyak kat Malaysia ni yang boleh bantu mereka yang ada PCOS ni untuk rawat dan cuba untuk mengandung. Cumanya kena kuat semangat lah. Betul, kena kerja lebih sikit. Betul, kena kerja lebih sikit. Sebabnya you ada tengah ada problem. Kalau berbanding orang yang tak ada masalah, dia tak buat apa-apa sangat pun dia dah mengandung kan. Betul. So bagi mereka yang ada PCOS ni, mereka kena usaha lebih sikit daripada orang yang tak ada apa-apa masalah. Betul. Ni. Dan jangan rasa macam kalau usaha je belum tentu lagi ada peluang. Dan lagi satu, kalau dah usaha penat, nak rehat sekejap, it's okay. It's okay for you to take time, it's okay for you to take a break. Buat dulu benda macam Syahira buat tadi, dia pergi diving apa semua. Pergi healing. Pergi healing sekejap sebab kita nak kumpul semangat tu sebenarnya. Kalau kita push lepas tu langsung tak buat apa-apa, tak jadi apa-apa juga. Betul. Sebab sebelum ni ada beberapa audiens yang saya nampak dah macam give up lah. Dah macam give up sebab memang dia kata tak pernah langsung pergi dapatkan rawatan apa semua macam tu. So saya as a doktor kurang setujulah macam tu. So at least get to know what happened to you and what happened to your partner ataupun you punya husband, so that kita nampak kat mana dan apa yang kita boleh tolong. Betul. Kan? Okay. So untuk yang injection yang Syahira sebut tadi sebenarnya adalah berkaitan tentang untuk matangkan telur. So ada setengah doktor dia cucuk di bahagian punggung, ada yang cucuk di bahagian perut. Tak sakit pun, macam jarum biasa je. Betul. Kan? Sekejap je tangan masuk jarum tu sikit je. Lepas tu dah okey dah. Betul. Kan? So lepas tu barulah dia boleh buat proses-proses seterusnya lah. Boleh tak share dengan kita macam mana you buat HSG? Masa tu, sebelum you tahu you nak kena buat HSG tu, pernah dengar tak tentang HSG? Tak pernah dengar. So bila first time dengar tu? Saya first time dengar bila orang cakap check tube fallopian. Saya macam, nak check tu macam mana? Lepas tu bila saya sembang cousin saya cakap, dulu version dia adalah tebuk kiri kanan pinggang untuk check. Sekarang semua masuk ikut bawah je lah. Jadi saya macam, saya tengok, saya scroll kat TikTok, saya cari, ramai orang cakap sakit. Saya cakap, bang sakit ke bang? Lepas tu dia cakap, kalau sakit tak payah buat. Senang. Alright. Kira suami ni macam bagi, kita kata psikologi yang sebaliknya. Sebenarnya dia nak cabar. Ya betul. Dia nak bagi semangat. Tapi dia bagi macam tu supaya you sendiri yang keluarkan semangat dia cakap 2-3 kali. Dah sampai depan pintu hospital pun dia cakap, tak nak buat balik, jom. Lepas tu saya macam, okay lah bang, saya cabar diri saya. Lepas tu bila, macam biasa bila bawa masuk mulut itik tu, kebanyakan orang kata sakit. Bagi saya dah terbiasa dengan mulut itik ni, saya dah tahu teknik dia. So saya rasa tak sakit. So bila buat HSG ni pun saya rasa macam, macam ni sakit dia. Sebab saya tak pernah rasa senggugut tu. Dia rasa macam senggugut lah? Saya tak tahu. Sebab ramai orang cakap, rasa macam senggugut. Dia kata apa, bila orang cakap datang senggugut waktu period, ni sakit. Saya cakap, Alhamdulillah selama datang period tak pernah rasa senggugut. So saya tak tahu rasa dia macam mana. So bila saya dapat buat HSG ni, saya macam, bila masuk ubat ni dia rasa terkejut sekejap. Faham. Tapi waktu tu je lah kan? Waktu tu bila dia bawa masuk tiup tu tak sakit. Bila dia inject je gel tu masuk, saya macam terkejut sekejap. Saya macam macam ni, okey.
So masa tu On the spot, on the spot saya dapat tahu, puan, tip fallopian puan dua-dua okey. Lega. Lega. Sebab apa? Untuk buat IUI ni, kena buat SSG, tak boleh buat hypoxia. Kalau nak buat hypoxia, kena dekat klinik tu, dia pun buat IUI. So tak ada masalah. Tapi kalau kat LPPKN, kena buat dia SSG. lebih choose untuk SSG lah. Faham? Sebenarnya SSG ni dia lebih accurate. Lagipun benda tu memang dah well known, dah well established. Tapi sebab ada certain doktor macam tak nak duduk bawah X-ray. Yalah. Setengah orang ada yang dia opt for hypoxia sebab dia tak ada radiation. Lagipun hypoxia ni pun benda baru juga kat Malaysia ni sebenarnya. Nak kata baru sangat pun tidak, tapi within this 10 years tu dah mula ada lah sebenarnya. Tapi saya rasa harga dia lagi mahal daripada HSG. Maybe bergantung juga pada tempat-tempat jugalah kot benda tu. Tapi actually hypoxia ke HSG ke, konsep ni sama. The main aim, maksudnya tujuan utama adalah nak tahu tiub fallopian ni tersumbat ataupun tak tersumbat. Betul. Okay, so saya share sikit dari sudut perubatan lah. Kenapa kita nak tahu, macam Syahira cakap tadi, Syahira baru sebut, Syahira kata kalau nak buat IUI mesti nak tahu fallopian tube. Betul. Kan, okey ke tak okey. Kalau IVF tak semestinya pun. Betul. Kalau nak buat IVF tak kisah sangat pasal tiub tu. Sebab kita senyawa kan. Betul. Kita punya telur dengan sperma tu di luar. Dan lepas tu doktor masukkan balik telur yang dah disenyawakan tu terus dekat ibu punya pangkal rahim. Dekat rahim lah dekat rahim. Tapi kalau untuk IUI ni memang dia nak tiub tu terbuka. Sekurang-kurangnya satu. Betul. Sebabnya nanti dia orang nak hantar sperma tu direct berdekatan dengan kilang telur tu, dekatlah ke situ. Jadi laluan tu kena ada. Betul. Kalau laluan tu tak ada, macam mana sperma tu nak bertemu dengan telur tu kan? Betul. Okay, alright. So pada ketika lepas dah buat HSG tu, you tahu benda tu dah normal, tak ada apa-apa masalah. Then adakah sampai di PPKN dia repeat lagi sekali ke suami punya sperma test tu tak ada? Sebab semua keputusan dah ada. Dia make sure bawah 6 bulan punya keputusan. Lah. Okay. So maksudnya sekejap je lah daripada lepas jumpa Dr. Syamira tu, Dr. Syamira hantar ke sana. Tak jauh, tak jauh masa lah. Kalau certain orang saya tengok ambil masa 2 bulan, 3 bulan. Tapi saya dah masa 2 minggu settle semua. So bila first time datang jumpa dengan doktor untuk buat IUI ni, proses pertama yang dia buat tu, dia bagi ubat Clomid dulu ke? Dia buat TVS scan dulu. Okay. Lepas tu dia tanya period last bila. Lepas tu dia, kalau orang tu yang jenis, dia akan bagi tahu, oh period saya nanti lagi 2-3 hari datang doktor. So dia tak akan bagi ubat. Kalau macam saya ni memang nak period kena makan ubat. So dia bagi ubat kat saya, Sonalut tak silap saya doktor kan. So dia bagi makan dalam masa 5 hari. Untuk induce you punya menses dan baru makan Clomid. Faham? Lepas dah makan Clomid apa semua, macam biasa TVS scan. Saya kerap lah TVS scan tu. So saya rasa TVS scan tu dah jadi makanan saya dah, sebab dah terbiasa. Faham. Boleh tak share sikit dengan audiens? So, ada orang yang datang dekat, even patient saya pun datang, dia okey lah, dia faham dia nak kena scan. Tapi dia tak faham yang sebenarnya scan TVS tu adalah yang terbaik. Sebab lebih nampak, lebih jelas. Betul. Compare scan dekat atas. So ada yang datang ni, dia kata macam, kena scan kat bawah, sakit ke? Faham tak? So boleh tak share dengan audiens? Sebenarnya bila first time buat TVS tu, dia sakit ke, tak sakit ke, ataupun dia sekadar tak selesa ke, dan gambaran yang you nampak bila you buat TVS? Kalau first buat TVS ni, dia tak sakit, cuma dia rasa tak selesa. Tapi kena ada teknik dia, tarik waktu doktor nak masukkan probe tu, tarik nafas. Betul. And then bila doktor buat masuk tu, lepas. Lepas tu kalau rasa tak selesa lagi, tarik nafas balik. Lepas tu lepas. So sebab dekat situ kita akan nampak pakai rahim kita punya gambar tu jelas. Kita ada telur yang tak matang ke, telur matang ke, kita ada problem yang lain ke. Macam saya waktu first TVS dekat LPPKN dah nampak saya ada telur gelap tapi satu telur tu cerah. So doktor macam, kenapa telur awak cerah? So panggil pakar yang lain tengok. Sampailah sekali saya kena ambil darah alpha protein untuk cek kalau saya ni ada kanser ke tak. Faham. So dia just berjaga-jaga. So alhamdulillah tak ada kanser. So macam biasa lepas dah settle makan Clomid apa semua tu,
TVS scan lagi. So masa yang first IUI tu, dapat tak telur yang dia nak saiz 21 Ya, tu? saya dapat 21.9. Oh, okey besar. Saya kiri pun ada, sebelah kanan pun ada. Tapi kiri tu doktor memang impress sebab dia jatuh sendiri. Sepatutnya bila cucuk Hucock baru dia jatuh. Tak, saya dia jatuh sendiri. Dia dah ovulation tu sendiri. Jadi doktor macam, saya pelik lah dengan awak ni. Patutnya awak ni apa kena inject baru turun. Tapi ni dia turun sendiri. Tapi kira okey lah. So awak ni PCOS awak taklah teruk sangat. Dia mild je. Lepas tu dia tanyalah, macam mana awak boleh tahu awak ada PCOS? Saya jumpa doktor. Lepas tu saya bagi tahu. Kadang-kadang saya ada bulu dekat sini. Lepas tu kat sini. Lepas tu saya cakap kadang-kadang pertumbuhan bulu dekat perut pun ada. Lepas tu dia macam, Tapi yang bulu ni dah lama daripada yang kata waktu period datang yang bermasalah dulu ke ataupun dia start kat sini. So recently ke benda ni? Maksudnya Tak. maksud saya daripada mula-mula daripada sekolah menengah lagi ke macam mana? Daripada sekolah menengah saya ada kat sini. So saya ni kalau kadang-kadang duduk kat cermin kena cabut. Faham. Ya, saya sampai dah macam kadang-kadang fed up. Sampai saya fed up, saya macam, boleh kot nak bagi kurangkan bulu. Saya pergi laser. Pergi laser. Okay. Saya pergi laser. IPL lah. Okay, right. So, dia kurang, dia menipis tapi kadang-kadang ada satu tu tebal. Faham. Tapi masa tu, pada waktu itu belum tahu lagi ini adalah tanda-tanda PCOS bukan, kan? Tak tahu. Sebab saya tak tahu sebab waktu first kali, doktor cakap awak ada PCOS. Tu je. Saya pun macam, okey. Bila sampai kat Dr. Syamila terang. Okay, PCOS ni dia ada beberapa faktor. Satu, macam awak cakap lah, period tak regular. Simptom dia lah. Berat badan tak turun, betul. So, semua apa yang Dr. Syamila cakap tu, semua ada kat saya. Saya macam, okey lah. Okay, masa first Dr. Syamila cakap semua benda tu ada dekat awak, awak rasa macam, perasaan awak macam mana? Adakah awak rasa macam, habislah aku, tak okey ke? Saya macam, sebab saya ada cousin yang memang dia cakap dia ada PCOS tapi dia dah ada anak 3 orang dah. Dia cakap, dia kata apa? Syairah kena ingat, tak semestinya PCOS tak boleh pregnant. Aku ni ada PCOS, aku pregnant. Faham. So maksudnya itu benda yang memotivasikan Syairah lah untuk teruskan semangat, fokus buat rawatan semua kan. Okay. So tadi kita share tentang IUI tadi kan. So selepas doktor dah bagi ubat injection Hugock tu, apa yang doktor pesan selepas dah buat injection Hugock tu? Make sure jangan buat kerja berat. Kena rehat sebab keesokannya harinya pada 15 hari bulan 8 saya nak kena start buat IUI dah. Lepas tu dia cakap jangan bersama. Okay, dia pesan jangan bersama. Jangan bersama sebab tak nak apa kualiti sperm tu berkurang. Terganggu, betul. Lepas tu saya pun macam saya pun macam cakap kat husband tak boleh bersama apa semua. Lepas tu husband pun macam okey apa semua. So esok tu bermulalah IUI saya. Bila saya buat tu, saya memang berharap lah untuk melekat kan. Tipulah waktu doktor inject tu saya tak mengalir mata. Mengalir je air mata. Tapi saya macam bila dah masuk DPO yang dia kena DPO ke-14 baru boleh check. Tapi saya DPO ke-8 saya dah check. Saya nampak, bila saya buat UPT tu, saya nampak line yang kedua tu sama. So, saya macam, tapi badan saya cakap, tak lekat kot ni saja buat terkejut ni. Lepas tu saya bagi tahu kat husband macam, kenapa check? Awal sangat. Lepas tu dia kata, kalau tak ada nanti macam mana? Faham. Lepas tu saya menangis bila cakap macam tu. Lepas tu dia cakap kat saya, tak apalah, tak ada pun abang tak tinggal pun awak. Saya pun macam, okey lah. Lepas tu, hari ke-9, 10, 11 semua saya check. Hari-hari check? Saya hari-hari check. Okey. Lepas so, masa tu sebab nak tahu ke macam sebab mana? nak tahu. Sebab dah nampak double. Sebab husband cakap, ni double line ni. Dia kata, tapi saya cakap kat dia, tak ada bang. Ni tipu ni. Lepas tu, hari-hari saya check. So, bila saya cakap hari ke-14 tu tak ada, saya cakap, okey, memang tak ada. Oh, maksudnya hari ke-14 tu betul-betul tak ada line? Memang tak ada line. So, saya cakap, memang tak ada. Tak payah. Tak nak check dah. Lepas tu, husband cakap, abang pun rasa belum lagi. Allah cakap, belum lagi. So, awak kena sabar. Lepas tu, saya pun macam, okey. Saya okey je. So, orang yang membuat sekali dengan saya tu ada kontak saya. Dia nampak saya. Saya minta lah ramai-ramai orang tolong doakan saya apa semua kan. DPO ke-13 hari ni masih negatif apa semua.
Lepas tu ada kontak saya, dia cakap, awak saya datang period. Oh, yang buat sama-sama tu. Buat sama 15 hari belakang saya. Dia kata, awak saya datang period. Saya macam, oh tak apalah, sabar lepas tu saya tanya, saya lupa awak hari tu awak cakap berapa tahun? 4 tahun. Saya dah macam, mungkin certain orang kot 4 tahun masih tak boleh nak okey dengan pasal pregnant ni, tapi saya tak kisah pun. Dah sebab dah lama Ya, kan. sebab dah lama. Dah ada fasa acceptance lah. Ya, Kenapa betul. yang kawan seorang tu nangis ke? Ya, dia menangis. Dia cakap, tapi saya rasa benda ni main peranan dengan orang sekeliling juga kot. Sebab dia cakap mak mentua dia selalu tanya. Lepas tu saya pun macam, oh okey. Lepas tu dia tanya kat saya, awak okey ke? Apa tak ada ni? Saya cakap okey je, Alhamdulillah. Sebab saya dengan suami saya dah pegang satu prinsip, ada Alhamdulillah, tak ada pun Alhamdulillah. Faham. Bagus, kuat semangat. Tapi tipulah doktor kalau macam malam-malam kan, scroll TikTok kan ramai orang sekarang buat kejutan. Macam dah 3 tahun kahwin, 4 tahun kahwin, tiba-tiba double line. Bagi tahu dekat husband pun menangis. Saya pun kadang-kadang ni basah bantal. Sebab saya akan membelakangikan suami saya sambil saya tengok. Tapi suami saya dengar. Dia cakap scroll cepat sikit, tak duduk tengok. Faham. Dia memahami awak. Ya, dia memahami. Tapi saya macam, saya kata apa, alah malam ni je menangis, esok tak dah. Faham. Okay, so lepas bila awak tahu yang IUI pertama tu tak berjaya kan? So, bila awak decide awak nak go for second IUI balik? Saya pergi jumpa balik doktor yang cadangkan saya cadangkan saya pergi buat IUI tu. Dia kata, tak apalah, awak rehat dah dulu. Turunkan berat badan lagi sikit. Saya macam, okey doktor. Doktor nak saja saya apa? Kita cucuk lah. Lepas tu saya pun macam, okey lah. Tapi dia kata, tiba-tiba, saya rasa mungkin daripada Duhapston yang saya makan tu. Duhapston? Ya, saya rasa mungkin daripada ubat tu yang membuatkan tiba-tiba saya datang period. Saya dah lupa dah pasal saya makan ubat tu. Sebab nak tebalkan dinding rahim kan. Saya dah lupa pasal ubat tu, tiba-tiba saya cakap kat husband, abang, saya datang period. Macam mana boleh datang? Oh mungkin Allah bagi kot. Lepas tu bila saya fikir-fikir, ni bukan ni saya rasa sebab ubat. So macam biasa, kita kan sekarang dah tanya ChatGPT kan. Saya tanya ChatGPT, saya dah tanya. Dia macam, oh okey lah, ni mungkin sebab period, sebab makan Duhapston tu. Tapi lama. Sebab selalu saya makan ubat apa-apa pun tak lama. Oh maksudnya period tu lama? Ya, period tu lama. Lebih per 7 hari. Oh, berapa lama yang kali ni? Kali ni dalam 9 hari. Lebih sikit lah. Lebih sikit. Tapi sampai hari ke-5 je dia flow yang heavy. Untuk lagi 2 hari terus dia macam habis. Faham. Lepas tu saya pun macam tak apalah. Saya cakap apa? Saya baru je beli ubat. Doktor suggestkan saya makan Marvelon. Untuk 21 hari tu. Saya baru je beli. Saya cakap apa? Saya siul je beli. Kan dah datang. Oh, sebab beli ubat tu nak bagi turun period. Ya, nak bagi turun period. Sebab doktor cakap awak kena makan. Sebab dah saya ni jenis yang kena datang period, kena makan ubat. Faham. So, saya lepas dah ni, doktor suruh pergi healing tapi saya tak pergi pun. Saya banyak duduk rumah je. Kenapa? Kenapa tak pergi keluar? Tak tahu nak pergi mana. Katakan suka diving tadi. Ya, tapi dah sekarang ni kan nak dekat monsun dah. Betul pula. Betul. So, ada buat aktiviti lain lagi tak selain diving? Saya dengan kucing-kucing saya. Oh, ada beli kucing? Ya. Berapa ekor? Saya rasa dah total 16 ekor dah. Banyaknya. Sekarang kat rumah tu? Ya, kat rumah. Macam mana awak jaga sampai 16 ekor? Dia satu bilik. Oh. Dia orang ada sangka-sangka dia orang lah. Bila siang, dia orang boleh keluar main. Malam, kena masuk. Tapi kalau macam Syairah nak pergi jalan-jalan tu? Sama ada mak saya tengah jaga ataupun saya limit kalau saya pergi berjalan 4 hari. Oh. Kayaknya ada pakai benda-benda yang automatik lah. Tak ada. Macam tu? Manual punya. Tapi saya dah set. Okay, ni cukup untuk 4 hari sebab saya dah buat eksperimen. Oh. Baguslah. Banyak kucing awak jaga. Banyak pahala awak. Kadang-kadang saya rasa saya lah mak paling garang sekali kat rumah tu. Saya dengar jiran belakang saya marah anak, jiran sebelah marah anak. Saya rasa dia orang pun terkejut. Dia orang tak nak nampak anak. Dia marah siapa? Yang dia orang nampak semua kaki 4 je yang keluar. Faham. Okay. Oh, by the way, since tengah bela kucing apa semua ni, doktor yang buat rawatan ni dia tahu ke?
Dia tahu. Dia tak ada Tapi kata dia tak just boleh jaga cakap, kucing apa ke? awak tak boleh untuk najis kucing, awak kena suruh husband awak yang buat. Faham. Ialah sebab kena berjaga-jaga kan. Ya. Dia pesan lah masa nak buat dia IUI ni. pesan. Tapi dia kata kalau berjaya ke tak berjaya, kalau boleh suruhlah husband. Tapi saya macam kesian lah, husband saya ada kerja lain sekali. So, pakai glove. Saya tak pakai glove tapi saya pakai mask sampai 6 lapis untuk tak nak bau. Oh. So saya setiap kali lepas buat najis kucing ni, saya terus mandi. Baju tu saya terus akan basuh. Practice hygiene lah. Ya. Okay. Alright. Sebab kalau saya pernah lah untuk lepas buat najis kucing, saya tak mandi. Saya turun bawah dulu, pergi sediakan baju. Saya rasa saya masih bau kucing tu. Ikut saya. So saya macam, tak boleh, kena naik atas ni mandi. Tukar baju. Faham. Okay. Berapa lama awak rehat daripada IUI pertama ke IUI kedua tu? 3 bulan. Oh, 3 bulan je. Oh, taklah lama sangat. Tak lama. Okay lah. So, 3 bulan tu lah yang tadi awak kata rumah tu? Masuk bulan ni. Oh, so yang next ni bila nak buat? Bulan 12. Oh, bulan 12 nanti lah. Yang doktor tetapkan appointment nanti. Ya, betul. So, sekarang ni memang tengah period? Sekarang saya dah stop period. So, ni saya start mula makan ubat balik untuk period kedua. Faham. So, maksudnya tapi nanti kena makan juga yang seterusnya sampai bulan 12 lah kan? Sebab ya, betul. nak kena tunggu darah tu turun. Lepas tu nanti kena induce balik. Ya, betul. Hari tu guna Clomid. Adakah diorang nak tukar ke letrozole ke macam mana? Sama ada diorang akan tambah dos tu ataupun tukar kepada letrozole. Masa yang first tu Clomid makan berapa biji? 2 biji. 100 mg lah. Ya, betul. Okay, faham. Alright. So tadi kan Syahira kata masa makan Clomid tu ada rasa perubahan. Betul. So apa perubahan yang memang you rasa berbeza lah selain rasa sungguh tu? Dulu waktu zaman remaja, kita tahu hari ovulation kita bila kita tengok dekat kita punya underwear kan, macam ada cecair apa semua kan. So saya dah lama tak nampak benda tu. Tiba kali ni ada? Tiba kali ni ada balik. Saya cakap, dulu waktu yang dulu nampak tu sebenarnya tu ovulation lah. Saya tak tahu. So sekarang bila dah belajar semua benda ni, saya macam, ni tengah ovulation lah ni. Setuju tak saya kata sebenarnya benda-benda ni adalah memerlukan ilmu? Betul. Kan? Kalau kita tak, sebab banyak orang ambil enteng benda ni. So dia ada yang memang tak usaha langsung, bukanlah tak usaha langsung, maksudnya doa pun salah satu usaha. Tapi kalau tak ambil tahu benda-benda macam ni, just sekadar ada adalah tak ada, dan macam mana nak bantu rawatan tu, nak cepatkan rawatan tu ataupun nak faham benda tu. Sebab it takes time. Jadi kena ada rasa semangat nak ambil tahu dan kena baca. Kena cari guideline macam tadi Syahira cakap. You baca kat ChatGPT juga apa semua kan. Sebab sekarang ni sumber dah ada banyak. Kalau tak guna betul-betul rugilah. Semua kat ujung jari je. Betul kan? Ya, sebab ramai yang saya jumpa, macam ada kawan-kawan saya sendiri pun macam, aku dah 7 tahun, dah 8 tahun kahwin tak ada anak. Dah pergi buat check up ke? Dia cakap tak. Kena check up ke? Kenalah. So masih lagi ramai yang tak tahu. Ya, ramai tak tahu. Ramai tak tahu, takut, suami tak nak buat. Suami rasa dia okey. Sedangkan dia pun problem. Itulah, itu satu isu lagi lah sebenarnya yang bila kita kahwin ni, kita kan 2 orang, suami dengan isteri. Jadi kita kan dah cakap kita nak sehidup semati, nak kongsi the life, forever apa semua. Jadi benda tu sebenarnya kena help each other lah. Betul. Dan saya pernah jumpa sebenarnya doktor, dalam orang sekeliling saya juga, mak mentua cakap wife dia problem. Mak mentua orang tu lah? Mak mentua orang tu cakap dia problem. Sedangkan sebenarnya sendiri anak dia yang problem. Anak dia ada cecair tapi tak ada sperm tu. Azoospermia. Ya. Jadi kalau tidak dia nak buat IVF, terus terbatal. Doktor bagi ubat tapi yelah kita kena sokongan suami kan. Kalau suami tak nak makan ubat, kita nak buat macam mana? So suami dia tak makan ubat langsung lah? Tak nak makan pun? Dia makan kejap je. Lepas tu dia tanya, sampai bila nak kena makan ni? Dia tak ready untuk treatment tu betul-betul lah? Ya, lepas tu saya cakap kat dia, try lah ambil anak angkat. Dia cakap, tak nak. Ada setengah orang ni, bila kita ada yang memang betul-betul tak boleh, kena ambil anak angkat. Ya, betul. Mungkin dia rasa benda tu such a failure. Dia rasa macam loser. Tapi dia tak nak ambil anak angkat adalah sebab takut anak angkat dia ni terpesong. Sebab dia orang pernah ada sejarah kawan
Kawan-kawan yang ambil anak angkat dia terpesong jauh, dah terjebak dengan dadah apa Tapi semua kita tak kan. boleh lah fikir macam tu sepanjang masa. Ya, sebab kan. saya kata apa, sebenarnya baby ni dia ni kain putih, kita yang nak corak dia. Saya pernah cakap kat husband, kalau lepas 10 tahun tak ada lagi, abang kahwin yang lain. Lepas tu lelaki saya cakap, buat apa kahwin lain, kita ambil anak angkat. Saya dalam 5 tahun yang lepas, saya pernah terfikir untuk ambil anak angkat. Tapi bila tengok prosedur ni, Masya Allah. Banyaklah. Lepas tu saya tengok kalau Johor, dia orang akan datang rumah. Tiap-tiap bulan. Saya macam, tak jadilah. Dia nak tengok dulu. Ya, dia nak tengok. So, saya macam, saya ada kenalan yang boleh ambil anak angkat tu. Tapi cakap, buat masa sekarang jangan lagi lah. Rehat dulu. Lagi satu, aku pun tengah nak fokus. Ya, betul. Test semua kan. Okey, saya sekadar nak tanyalah. Kalau IUI ni berjaya, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Tapi let's say, ada tak doktor cakap, berapa kali dia bagi peluang untuk buat IUI ni? Kalau tak boleh juga nak IVF ke macam mana? Kalau LPPKN, dia bagi peluang 2 kali saja. Tapi kalau dekat luar, dia cakap, ikutlah awak nak buat 3 kali ke 4 kali ke. Kalau dah 6 kali tu masih tak berjaya, saya memang sarankan awak IVF je. Faham. So maksudnya, benda tu dah ada dalam dah ada dalam mind saya. At least ada tahu, tak boleh plan A, ada plan B. Ya, betul. Kan? Suami okey? Suami okey, tapi untuk buat IVF dia cakap hold dulu. Faham, sebab kos juga kan? Ya, kos. Okay, alright. So, selepas dah buat IUI tu, contoh macam hari ni buat IUI. Okay, lepas dah, prosedur tu berapa lama? Prosedur tu untuk tunggu keputusan adalah 2 minggu. Bukan, prosedur yang ketika IUI tu dilakukan. Kan dia nak, suami kan kena hadir kan? Okay. Dia kena ambil sperma suami Saya kan? sampai dekat LPPKN tu dalam pukul 7.30 pagi. Lepas tu suami kena naik ke tingkat 9 tak silap saya, ke 10 untuk bagi sperm dia tu. So proses sperm tu dia tu bila dia dah keluarkan, doktor akan cakap, husband awak boleh pergi makan dulu, nanti pukul 11 naik balik. Saya macam pukul 11 naik balik. Bila pukul 11 naik balik tu, katil LPPKN ni kita macam tahu kan bila bersama kena angkat kaki lah apa semua kan. Katil LPPKN ni kita sendiri kena injakkan diri kita sampai duduk betul-betul dekat hujung katil tu. So saya pula yang jenis macam saya rasa darah saya semua ke kepala. Saya macam ya Allah doktor lambat lagi ke pening kepala dah ni. So saya dalam proses tu saya rasa 3 kali mulut itik yang berlainan masuk ke saya. Kenapa sampai 3 kali? Sebab cervix saya terlalu tinggi. Jadi yang pertama punya mulut itik kecil tak cukup panjang. Yang second besar tapi tak cukup panjang. Yang ketiga baru betul. Masa yang ni suami dah ada kat situ? Suami tunggu kat luar. Dia tak bagi masuk. Dia tak bagi masuk. Dia hanya sekadar wife saja yang masuk. So total yang ada dekat dengan saya itu total semua 4 orang. So saya adalah orang yang ketiga. Saya rasa dekat saya ambil masa paling lama sikit. Sebab doktor macam sorry Syahira, apa sakit sikit tapi saya dah biasa kan. Tapi yang saya rasa lah yang kali ketiga tu macam Allah mau besar sangat ni. Panjang sikit? Ya, panjang sikit tapi proses dia tak sampai 15 minit untuk masukkan sperm tu. Dia macam tak tahu, sudah. Masa tu dia masukkan tiup tu? Dia pun masukkan tiup pun tak sakit. Right. Besar pengorbanan. Bila ada tak rasa macam bila lalu benda tu kita cakap sampai 3 kali kena spekulum apa semua, ada tak rasa macam teringat dekat mak? Sebabnya inilah pengorbanan seorang ibu yang bersusah payah nak dapatkan anak. So maksudnya macam kita mengimbau lah, aku buat lawatan ni nak dapat anak ni kan. So mak kita ni walaupun tak maksudnya tak samalah metod apa semua, tapi cabaran maksudnya kita kata inilah sebenarnya ibu berkorban untuk dapat anak semua tu. Ada tak terfikir macam tu? Saya ada terfikir dah. Saya macam cakap, macam ni mama nak. Tapi kalau dalam adik-beradik pula, saya lah paling menyenangkan mak saya. Saya dilahirkan normal. 3 kali mak saya kena operation dan last kali mak saya kena buang rahim dia sebelah. So saya cakap, macam ni Lepas tu saya balik tu saya tanya, mama sakit tak mama? Mama sakit tak? Mama cakap, tak lah adik, mama tak tahu dah. Dah lama dah. So maksudnya tanya selepas balik daripada IUI tu lah sebab terkenang kan betul. Mak kan. Sampai mak saya akan call, adik macam mana okey ke? Sakit tak? Kali ni tak sakit. So selepas doktor masukkan tiup, dia
dia transfer sperma tu kan. Ya. Kena stay dulu kat situ ke? Dalam masa setengah jam. Baring dulu? Ya, baring. Okay, Baring tapi dalam masa keadaan kaki terkangkang tapi kita masih di ujung katil tu. Oh, bukan baring macam lurus straight macam tu bukan? Tak. Dia suruh, lepas tu dia macam dalam 10 minit lepas tu dia cakap okey boleh baring biasa. Lepas tu dalam 5 minit lepas tu dia cakap okey dah boleh bangun, dah boleh pergi kencing. Saya pun macam kena kencing ke? Dia cakap ya, boleh kena kencing. Saya pun macam okey. Doktor cakap tak kenapa kena kencing tu? Tak, dia tak cakap pun. Tak cerita lah. Okay, alright. So maksudnya selepas buat IUI tu, selepas proses dah transfer sperma ke dalam rahim isteri tu, so kena stay dalam lebih kurang setengah jam. Ya, betul. Sebelum boleh bangun dan boleh balik lah. Ya, betul. Okay. So selepas dah buat transfer tu, semua doktor dia cakap tak macam bila balik ni tak boleh bersama lagi? So tadi kau cakap sebelah tak bersama kan? Balik ni dia cakap okey malam ni kena bersama, malam esok kena bersama, malam lusa kena bersama. Lepas tu selang sehari sekali. Faham. Okay, sebab ada orang dekat audien kat luar sana ni dia tak pernah dengar pasal IUI tau. Jadi dia tak tahu. Sebab tu saya minta awak share dan supaya dia nampak macam ni. Jadi kalau dia orang nanti jumpa dengan doktor dekat mana-mana klinik ataupun datang ke doktor anak saya pun at least dia dah ada some idea. Betul. Dia tak blur sangat lah. Tapi bila kena bersama sehari sekali tu penatlah sikit. Tapi kita nak kena berjuang. Betul, kan nak dapatkan seorang. Berjuang. Betul. Sampai saya pun macam seorang pun jadilah ya Allah. Dari segi spiritual macam mana? Apa yang awak buat dengan husband? Solat, minta doa. Tapi yelah kita manusia kan. Berdoa je lah boleh. Yang selebihnya Allah yang buat kan. Jadi saya dengan husband enjoy je lah. Enjoy je journey. Faham betul. Macam mana Syairah nak, maksudnya macam ada tak kawan-kawan yang lain yang datang yang macam stres sangat tentang journey tu? So macam mana Syairah share benda tu supaya dia cool down, dia tenang? Oh macam banyak tak duit kena pakai? Banyak tak duit. Selalu dia orang banyak. Itu antara soalan utama yang tanya lah, duit lah. Banyak duit tak kena pakai. Macam nak dapat seorang kan kenalah berkorban. Lepas tu saya macam tak adalah lebih sampai 5,000, 6,000 tak ada. Saya cakap mungkin certain orang 1,000 ke bawah, 2,000 ke bawah. Saya cakap kat dia tak adalah kali pergi terus kena bayar 1,000. Tak, dia by peringkat. Step by step kan? Step by step. Sebab saya cakap walaupun saya cakap kat dia, walaupun saya bekerja sendiri, saya tak adalah seduit yang 1,000 terus nak bagi dekat orang macam tu je. Untuk diri saya macam setiap kali gaji saya pergi buat satu treatment. Setiap kali gaji saya pergi buat satu treatment. So awak plan properly lah. Awak dah lah banyak anak bulu kan? Nak kena spend untuk anak bulu lagi. Ya betul. Jadi saya pun macam bila dah ada semua result, make sure semua result tu tak melebihi 6 bulan. Faham. So maksudnya lepas dah set semua result tu, within 6 months tu pergi dapatkan next step lah, dapatkan advice doktor untuk buat next step. Betul. Okay. So biasanya bila diorang dengar awak beritahu harga sekian-sekian semua, diorang punya respon macam mana? Diorang punya respon macam mahal juga mahal lah juga. Saya cakap apa, tak mudah untuk dapat seorang. Lepas tu dia macam diorang kebanyakan diorang tanya saya adalah mak mentua macam mana. Saya cakap apa, alhamdulillah mak mentua saya sangat supportive. Mak bapak saya pun tak pernah tanya. Dia macam, sebab mak saya cakap apa, adik, kalau 7 hari 7 malam seminggu hang buat pun, kalau Allah cakap bukan. Maksudnya keluarga, kedua belah pihak menerima yang baik lah. Support system tu very good. Ya, betul. Kadang-kadang kakak saya buat lawak. Dia akan cakap apa, adik baru ni aku mimpi hang beranak, adik anak hang tembam. Cakap amin, minta betul. Saya selalu cakap macam tu je. Tapi ada tak orang-orang yang macam, okey lah family bagus, alhamdulillah syukur dia orang sangat memahami kan. Yang luar daripada family tak yang macam suka tanya soalan meminta ni? Ada, ramai. Biasalah kan, manusia kan dia akan bertanya kan. Ada time saya jawab dengan rasional, ada time saya jawab macam, yang duk tanya sangat tu kenapa? Saya akan macam, duk tanya sangat kenapa? Kenapa kalau aku beranak, hang nak jaga ke? Saya pasal tanya macam tu, sampai cakap, oh tak lah. Dan ada pernah saya cakap, awak ni tak pandai main ni. Oh, ada macam Ada, sedangkan tu adalah lelaki.
Tak senonohnya. Dia cakap, abang rasa hang ni tak pandai main ni. Sebab tu hang tak dapat-dapat lagi. Saya macam, awak kalau dapat, abang nak tanggung ke semua hospital saya? Saya nak beranak kat Prince Court. Tapi yelah, tak baiklah cakap macam tu kan. Dah lah benda tu benda-benda yang sensitif. Lepas tu ada yang cakap, dia tanya, Syairah memang tak ada anak lagi ke? Lepas tu saya cakap, perempuan mana yang kahwin tak nak anak. Tapi saya cakap apa, belum rezeki lagi. Akak doa-doakan je lah. Lepas tu dia kata apa, itulah selalu akak nampak orang yang pendapatannya kurang, anak ramai. Tapi orang yang pendapatannya lebih sikit, tak ada anak, anak seorang. Lah. Ya, dia buat pembandingan. Tapi saya cakap apa, kak tu semua rezeki. Betul, saya setuju. Saya cakap apa, akak tengok. Akak bekerja. Anak-anak akak ramai. Akak ada je orang doakan akak. Tu public figure angkasawan Malaysia banyak je anak kaya je kan. Ya, betul. Saya cakap apa, saya tak ada anak. Alhamdulillah rezeki saya Allah bagi. Cukup makan, cukup pakai. Dan saya cakap apa, lagipun sedangkan suami saya pun tak kisah benda ni. Betul. Sebab macam orang lain kisah terlebih sangat kan. Ya, yang paling lawak adalah seorang makcik cakap apa, ingat ke dah bertiga? Suami saya cakap ni, dia ni dah tambah 3 kilo. Makcik tu macam terkejut. Start pada tu dia tak pernah tanya dah. Betul, sometimes kita kena bagi juga kan ayat yang macam sentak sikit ni supaya macam tak adalah soalan tu. Bukan tak boleh tanya soalan, tapi tanya dalam keadaan yang macam sebab saya bagi saya kadang-kadang macam dah nampak kan dah berdua je, pergi mana-mana berdua, kenapa nak kena tanya? Apa salahnya kalau doa, makcik doakan nanti awak ni kan. Sebab waktu saya pergi umrah tahun 2022, ada makcik tanya, datang dengan siapa? Saya cakap, datang dengan family saya, dengan suami saya. Oh, tak bawa anak ke? Oh, makcik saya dah kahwin, tak ada anak lagi. Makcik doakan awak ya, semoga awak dengan ni. Meleleh mata saya kat situ. Tapi itulah, macam sampai sekarang kurang sikit lah orang tanya. Sebab kalau tanya, saya kadang-kadang ada time tu mood saya tak okey, saya akan bidas je. Tapi kebanyakan suami saya akan pesan, kalau orang tanya, jawab je elok-elok. Kata saya macam, okey, baik bang. Okey. Tadi kan kita cakap tentang IUI tadi kan, proses tu kan. Kan doktor kata balik boleh bersama. Betul. So doktor bagi tahu masa berapa lama untuk nak tengok balik yang dah boleh test, yang boleh test tu. Sebenarnya dia kata dah boleh test tu pada hari ke-14. Selepas daripada IUI tadi? Ya, betul. Dia bagi masa 2 minggu. Ya, sebab saya mula-mula saya ingat, saya macam biasa saya akan tanya ChatGPT, 15 hari bulan tu bukanlah hari pertama. Itu dia kira hari kosong. Hari pertama tu kalau ada esoknya tu. Kira dia buat 2 minggu tu because masa buat embryo transfer pula. Dia transfer the sperm tu pada hari ke-15. Sebab 2 minggu lepas tu kira dah 4 minggu lah sebenarnya daripada you punya first date. Ya, betul. Tadi kan. Sebab doktor tu macam kira tepat period saya datang 1 bulan 8. So dia akan tamat pada 4 bulan 8. So 2 sampai 6 hari bulan tu saya kena makan Clomid. Lepas tu dia kira macam cakap, okey lah nanti patutnya 6 hari bulan 9 saya datang jumpa dia. Tapi 6 bulan 9 tu kan jatuh hari Sabtu. Dia transfer saya pada 8 bulan 9. Tapi saya dah call doktor yang transfer saya. Cakap apa? Doktor tak ada doktor. Dia kata apa kata kita dah ambil darah beta hCG. Cakap percaya dah doktor. Saya tahu badan saya tak ada. Tapi buat tak beta hCG lepas tu? Buat. Saya buat 2 kali. Okay. Kan dia kena repeat kan. So saya repeat. Memang 0.2 je. So saya macam doktor yang transfer saya tu macam, awak saya minta maaf ya apa semua. Tapi saya cakap tak apa doktor, ni bukan kerja kita. Saya dah usaha kan. Doktor pun dah tolong saya. Lepas tu dia macam, seronoknya kalau ada orang yang sekuat ni. Betul. As a doktor, kalau kita dapat patient yang, bukanlah kita kata kita nak semua orang kuat, sebab kita pun faham itu out of control. Tapi merawat orang yang di fasa acceptance ni, yang maksudnya dia boleh faham apa semua ni, kita pun rasa tak, bukan kita tak rasa bersalah. Mestilah kita ada perasaan macam tu. Cumanya macam lega sebab kita faham, yang dia pun faham, mudah kita nak explain maklumat dekat dia. Sebab kebanyakan yang saya tengok, doktor bagi tahu kat saya, dia kata apa, ada patient tak dekat menangis, meraung kat sini. Saya macam, saya alhamdulillah lah sebab suami saya memang orang yang paling supportive untuk saya. Okay, alright. So ni suami pun dah get ready lah ni untuk bulan 12 ni. Ya, betul. So daripada yang hari tu punya IUI ke bulan 12 nanti ni,
suami ada tak doktor bagi apa-apa suplemen ke apa yang dia Oh kena tak, ambil? saya sendiri yang beli suplemen kat dia, Sebag Bagus. Plus. Okey. Lepas tu Superman Himalayan tu. Lepas tu saya bagi dia dengan Omega Fish Oil. Okey. Ada tak dengar yang maksudnya macam ni, okay, bagus awak. Maksudnya awak memang awak dah kaji banyak ni. Maksudnya awak punya knowledge very good. Sebab ada setengah pasangan yang baru kahwin, bila saya bagi tahu dekat pasangan tu yang suami boleh je ambil folic acid. Tak kisahlah baru kahwin berapa bulan kan. Kita kata bukan pasal fertility lah, just kadang-kadang orang kan tanya, doktor, kami baru kahwin, contohlah baru 2-3 bulan kami plan nak mengandung. Maksudnya kita nak ada anak. Jadi apa suplemen yang bagus yang doktor bagi dekat saya dengan suami saya? So bila kita cakap tentang suami pun boleh ambil folic acid, dia macam, oh iya ke? Tak tahu pun, ingatkan perempuan je yang kena makan folic acid ni. Faham? Ada tak yang kawan-kawan lain yang ada respon macam tu juga? Ada. Dia macam, suami pun kena makan folic acid. Untuk apa? Saya cakap apa? Yelah nak bagi benih dia tu elok, kepala elok. Betul. Lepas tu dia cakap, macam tu pun boleh Saya cakap, macam tu pun boleh. Sebab kalau tak makan apa-apa suplemen langsung, nak harapkan isteri je, nak push kualiti telur isteri baik, dan takkanlah sperma tu tak. Betul. Tambah-tambah kalau kan? kebanyakan kawan saya, suami semua merokok. Saya cakap better lah makan, tak pun stop je. Merokok tu kan? Ya. Suami tak merokok? Suami saya disebabkan semua benda ni, starting tahun lepas dia dah berhenti rokok. Alhamdulillah. Bagus, dia memang sangat supportive. Ya, sebab dia memang bukan orang yang vaping. So dia macam, sekarang ni dia kata apa, bau asap rokok pun dia pening. Saya pun macam, pening macam mana? Dia kata apa, bau busuk betul. Lepas tu cakap kat dia, tu dulu tu abang nak isap rokok tu macam tu lah bau dia. Dia macam, Dia dah faham dah. Dia dah faham dah. Lepas tu kadang-kadang dia macam kesian tengok saya sebab saya makan suplemen banyak sangat. Yelah, perempuan kan folic acid, CoQ10, lagi apa, inositol apa semua. Tapi dia suka pula saya punya inositol sebab inositol saya bancuh. Sebuk tu? Sebuk. Dia kata, sedap rasa dia beri. Rasa lah. Ya. Okay. Kadang-kadang saya kata apa, ni ada lagi sikit inositol, minum lah. Saya akan bagi dia minum. Dia macam, sedap. Dia kan makan dengan ubat-ubat dia. Faham. Untuk suami sendiri, ada tak suami share macam dia, yelah orang lelaki kan, kadang mungkin kawan-kawan kat pejabat dia tanya ke apa. Ada. Orang yang sama juga kata, ni tak pandai main ni, tukarlah position. Aduh. Ada juga, maksudnya bukan dia kata kat Syahira je, dekat suami pun dia kata kat suami pun dia kata. Tapi suami saya akan, suami saya punya respon, okey baik bang. Maksudnya dia je macam, okey lah, dia kan je. Bila saya balik cerita kat dia, dia kata apa, tadi abang pun kena juga. Tapi dia kata apa, kena fikir satu. Bila dia cakap macam ni, bayangkan dia tak malu, dia jual aib bini dia apa semua. Macam kita orang kenal family dia, dia macam, dia jual je semua benda tu. So kita respon yang simple sebab kita nak cut benda tu. Betul. Kan? Sebab dia cakap apa, kena ingat, abang tak kisah benda ni, jadi jangan kisah apa orang cakap. Sebab kita hidup berdua. Dia kata, lagi pun dia cakap apa, lidah orang takat panjang tu je lah. Bukan dia ikut kita balik rumah pun. Betul juga kan. Mantap lah dia. Dia memang share dia bagus lah. Ya, sebab nanti doktor boleh tanya Dr. Syamira, dia tahu background saya. So Dr. Syamira pun rasa terkesima dengan jawapan-jawapan yang Dr. Syamira pun bertanya juga pasal benda yang sama kat saya. Saya pun cerita benda yang sama juga. Dr. Syamira cakap, baguslah, dia jarang jumpa orang macam ni. Certain orang bila dah tahu background lama-lama dulu, dah tak suka apa semua kan. Jadi suami saya sangat supportive lah. Faham. Okay. Dari segi spiritual, ada tak certain doa yang spesifik yang Syahira suka amalkan? Kalau boleh nak minta share sikit. Saya kalau selalu doa Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay. Lepas tu paling saya selalu baca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So apa pun yang tak boleh pasti ada jalan dia. Lepas tu saya selalu baca ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku ya Jabbar, sebab aku taklah sekuat Nabi Zakaria dalam menanti zuriat keturunan, dan aku pun tak setabah Aisyah untuk tidak mempunyai keturunan. So kalau saya ada dosa dengan suami saya minta Allah ampunkan. Sebab memang akan bermaaf-maafan apa semualah.
Kalau saya lah jadi Dr. Syamira, saya pun seronok. Sebabnya kenapa awak sangat kuat semangat? Sebenarnya awak very strong. Memang awak rajin, lepas tu awak usaha banyak. Awak cari tu, cari ni, awak baca tu, baca ni. So benda-benda tu lah yang kita nak sebenarnya. Sebab as a doktor, kalau kita saja memberi tahu dekat pesakit tu informasi, maklumat semua, dia terima je. Tapi lepas tu dia macam tu je kan? Lepas tu dia tak ada respon. Dia macam okey lah. Dia sebab saya memang husband cakap apa? Kalau dah buat satu tu, research sampai habis. Jangan separuh jalan. Abang tak suka buat benda separuh jalan. Jadi dia nampak air mata saya apa semua. Jadi dia macam nak menangis lagi buat apa? Sepanjang jadi ni husband ada menangis juga tak? Tak pernah. Kuatlah. Dia kuat. Memang dia betul-betul strong. Tapi saya pernah nampak dia waktu tahajud dia menangis. Saya bangun, saya nampak dia macam, saya macam, alamak. Macam mana perasaan masa tu? Adakah rasa macam, alamak, aku dah kecewakan dia ke? Lepas tu saya tanya dia, abang menangis sebab apa tadi pagi? Mana ada menangis pun. Tak cerita dengan aku lah. Ada tak dengan aku. Tapi jadi saya macam, saya akan tanya dia, abang nak anak ke? Lepas tu dia cakap, siapa kahwin tak nak anak? Tapi kita dah usaha kan, Allah tak bagi lagi. Sabar. Baguslah, suami awak sangat supportive. Yes. Susah nak cari orang dia sebenarnya dalam journey orang TTC ni, suami kena mainkan peranan, family kena mainkan peranan. Tapi kebanyakan yang saya jumpa adalah family yang tak memainkan peranan. Sedangkan kadang-kadang family sendiri pun ada yang kata. Yang setengah-setengah yang lain-lain. Ya, betul. Sampai macam saya baca ada yang cakap mak mentua suruh suami kahwin lain. Saya macam alhamdulillah lah suami saya mantap. Mak mentua saya macam hang kahwin lain, hang buat macam-macam kat Syairah, hang siap macam duduk balik rumah ni. Mak mentua sangat supportive juga. Ya, sebab saya adalah menantu kesayangan. Macam Puteri Sarah ni. Ya, saya kalau cakap apa-apa kat mak mentua saya, husband saya buat, mak mentua saya akan bising. Bapak mentua saya pun akan bising. Susah lah sebab suami lah susah. Ya, kalau balik kat rumah saya buat apa-apa, saya yang kena. Mak saya sayang suami saya pula. Oh, terbalik pula lah. Terbalik. Okey lah, at least fair lah. Ya, betul. Kan? Okey. So, tadi kita dah share tentang doa, kita dah share tentang proses rawatan tu, kita dah share tentang tentang apa yang mula-mula diagnosis, apa semua you buat, apa semua tu. So, saya nak tanyalah, apa yang Syairah nak share dengan audien, kita kata secara keseluruhan, secara simple, apa yang you nak advice kat orang yang tengah TTC ni? Jangan takut. Jangan takut untuk tahu kita ni ada problem. Follow je the flow. Doktor suruh kita makan ubat ni, kita kena makan. Sebab kebanyakan doktor pun mesti jumpa kan yang, husband saya tak bagi makan ubat. Betul, banyak kali je jumpa. Tak bagi makan ubat, tak bagi ambil darah. Oh, yang tu lagi banyak yang tu. Lepas tu tak bagi buat TVS kan, nanti takut besar lah, kecil lah. Saya pun macam, kalau macam tu jangan ada anak. Dia sebab tak ready kan? Sebab kahwin ni satu ibadah, kita menambah lagi umat Nabi Muhammad. Tapi sedangkan kita tahu di fasa yang terakhir ni, umat Nabi Muhammad ni untuk mengurangkan umat Nabi Muhammad. Sebab maksudnya fasa akhir zaman akhir zaman ni. Ya, sebab fasa adalah mengurangkan umat Nabi Muhammad. Sebab yelah sekarang kita tengok kan Gaza, Palestin apa semua macam mana kan. Bila saya tengok baby-baby kat sana menangis, saya bukan tak menangis tapi kita tak tahu nak tolong dia orang macam mana kan. Jadi saya cakap kat husband saya, okeylah kalau tak ada juga untuk IUI kali kedua ni, kita rest lagi setahun. Kalau abang tak nak buat IVF, kita ambil anak angkat. Sebab saya macam, okey, kita ambil anak angkat. Proceed untuk anak angkat. Sebab kita tak tahu, sebab ada je yang saya baca, ambil anak angkat tiba-tiba mengandung. Ya, saya macam tengok Hazwan Hirawi kan, dia ambil Hana tu, dah tahu, dia dapat pula Adam tu. So saya husband cakap mana tahu kan, sebab kita tak tahu kuasa Allah kan. Saya pun macam okey,
So itu antara plan backup kemudian Ya, lah. plan backup. Tapi tak nak terlalu stres sangat lah benda tu sebab Betul. kita nak fokus yang bulan 12 ni. Betul. Kan? Okay, So kita akan turunkan berat badan. Cayuk. itu memang kena buat. Ya, betul. Sebab saya tanya kat doktor juga macam sebab berat badan ke? Dia kata apa? Sebenarnya berat badan memainkan peranan dalam fertility. At least awak kurangkan 5 ke 10%. Betul. Saya pun macam, oh okay. 5% pun actually dah sangat membantu untuk increase rate kesuburan tu. Ya, sebenarnya sampai kan cousin saya mengandung untuk anak nombor 3 ni. Dia dah beranak, anak dia dah 3 bulan. Waktu dia pregnant tu dia tak nak bagi tahu saya. Dia tak nak saya terasa. Faham. Dia turun berat badan juga ke macam mana? Dia memang kurus. Oh. Dia orang yang memang kurus, kering. Tapi dia ada PCOS. Oh, dia jenis yang lean PCOS lah. Lean Ya, PCOS. betul. Kalau dia terlebih exercise, period dia problem. Oh. Ya. Oh, dia suka exercise ke? Ya, dia suka exercise. Daripada dia kurus. Tak. So, bila dia mengandung anak nombor 3 ni, saya dapat tahu dia mengandung anak nombor 3 ni waktu perut dia dah 5 bulan. Oh. Sebab dia saya memang dia rahsiakan lah ni. Ya, dia rahsiakan. Sedangkan waktu dia awal mengandung ni, dia keluar makan dengan saya. Oh. Saya tak perasan lagi benda tu. Bila dia dah masuk. Dia nak jaga hati lah. Ya, sebab dia kata dia tahu saya punya jenis ni, so dia jaga hati. Lepas tu saya cakap kat dia, kenapa nak kena jaga hati? Sedangkan saya happy. Saya cakap kat dia, andai kata hang beranak, anak 10 orang pun, aku happy untuk hang. Sebab Allah bagi rezeki, aku mai jumpa hang, boleh tengok baby. Lepas tu dia macam, dia yang menangis. Okay. So, untuk mereka di luar sana, tadi kan Syahira dah share tentang pasal jangan takut buat mulakan rawatan apa semua ni, datang untuk check apa semua kan. So untuk saya nak satu lagi nasihat tentang berkaitan tentang IUI pula. Sebab ada pasangan yang dia buat test, dah buat dah ni. Lepas tu dia rasa macam tiba-tiba dia berhenti, dia tak buat apa-apa, langsung rawatan lain nak buat. Faham tak? Maksudnya dah siap dah buat ujian ni, dah check dah hormon, lepas tu dah buat ultrasound, dah buat HSG, dah buat even anti-mullerian hormon pun dah ambil. Betul. Tiba-tiba dia stop. Dia macam tak nak buat dah. Faham tak? Tak sure lah, mungkinlah dia rasa in terms of kewangan ke, ataupun dia rasa macam penat ke apa ke. Boleh tak macam share tips ke ataupun nasihat ke untuk mereka ni teruskan usaha. Tak nak terhenti kat situ saja. Macam mana nak cakap? First saya akan ulang benda yang sama, jangan takut. Teruskan perjuangan sebab kita ni special. Orang yang ada PCOS ni special. Cuma kalau diorang nak try ke IUI, mungkin diorang boleh ke LPPKN. Tak kisah. Yang saya dapat sekarang adalah LPPKN Ipoh, Kuala Lumpur, Sabah dan Johor untuk free program buai. 2 kali free IUI, tak perlu mengeluarkan wang langsung. Tapi kalau kena keluarkan wang tu adalah sebab kita nak buat test yang nak buat test tu. Jadi kalau dah ada semua test tu, boleh terus go on sebab free sebanyak 2 kali. Mana tahu kali pertama buat, Allah bagi rezeki dah melekat. Alhamdulillah kan. Betul. Jadi go further. Jangan berhenti sebab katakanlah Allah dah set kan, okay, kau buat IUI, aku bagi. So kalau kau tak buat IUI, aku tak bagi. So, kita tak Kan, tahu. kan dah rugi benda tu. So go on. Sebab rezeki Allah ni kita tak tahu. Betul, saya setuju. Okay, by the way, saya nak tanya, nanti akan ada plan nak balik Perlis balik ke? Ya, saya memang 26 hari bulan ni saya balik. Tak, maksud saya sekarang ni dah menetap di Seremban kan? Di Seremban. Adakah akan pindah balik buat bisnes kat sana ke? Oh tak. Memang dah kat sini lah? Ya, betul. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak dekat Syahira atas perkongsian hari ni. Banyak yang Syahira share dari segi pengalaman, first time pergi buat rawatan tadi, pergi buat test, and then Syahira share juga tentang perjalanan journey PCOS tadi. And then your journey, bila dah tahu ada masalah PCOS, apa yang you buat, you go for IUI, semua tu. Kami dekat Recharge 360 ni mendoakan semoga semua doa-doa Syahira ni dimakbulkan dan dipermudahkan
Semoga berjaya untuk yang second IUI nantilah. Amin, insyaAllah. Kalau berjaya nanti beritahu kita tahu. Boleh. Saya kan beritahu Dr. Syamira lah. Masih kontak dengan Dr. Syamira? Ya, sebab saya rasa kalau pergi buka buku Pink First pun saya rasa kat Dr. Syamira kot. Syamira best kan? Ya, sebab saya akan macam, hari ni doktor apa ya yang ada? Dia cakap, Dr. Syamira. Okey, saya nak set appointment dengan Dr. Syamira boleh? Boleh je. Kalau bila-bila nak jumpa Dr. Syamira pun boleh. Jangan risau, Dr. Syamira ada je kat situ. Baik. Okay, alright. Apa nama ni, nanti kisah ke husband. Baik. Bagi tahu yang kata kita orang pun mendoakan semoga berjaya. Amin, Hopefully, insyaAllah. So, terima kasih banyak sebab share sudi datang dekat Recharge 360 punya small studio ni lah. Sama-sama.